Pernah tak anda terfikir macam mana nak susun hari kita dengan amalan-amalan rohani yang lebih mantap dan konsisten? Hari ini kita akan tengok satu contoh jadual ibadah harian yang, wow, memang sangat terperinci. Jom kita bedah siasat macam mana setiap rutin ni dari solat malam sampailah ke amalan mingguan dirangka khas untuk bagi makanan pada jiwa kita. Soalan ni kan penting sangat sebenarnya, lebih-lebih lagi dalam hidup kita yang sentiasa kelam kabut ni. Macam mana kita nak curi masa untuk istiqomah dalam beribadah? Jom kita selami jadual ni. Anggap je ia bukan sekadar senarai semak, tapi sebagai satu sumber inspirasi untuk disiplin rohani kita. Dah sedia? Jom kita mula. Okey, ini dia gambaran keseluruhan apa yang kita akan bincangkan. Pertama, kita akan mulakan dengan keheningan malam, iaitu ibadah malam. Lepas tu, kita akan beralih kepada zikir harian yang jadi macam perisai untuk hati kita. Seterusnya, kita tengok pula komitmen harian dengan Al-Quran dan akhir sekali, kita akan sentuh satu amalan mingguan yang cukup istimewa. Setiap satu ni adalah satu langkah untuk kita upgrade diri kita dari segi rohani. Okey, jom kita mulakan perjalanan kita dalam sunyi sepi malam. Bahagian pertama ni, kita fokus pada Qiyamul Lail atau ibadah malam. Ini bukan solat biasa-biasa tau. Inilah waktu prime time kita, waktu paling intim untuk kita berhubung dengan Pencipta, masa dunia sedang lena. Jom kita tengok macam mana jadual ni susun atau amalan yang indah ni. Cuba kita hayati aliran solat ni. Cantik sangat susunannya. Ia bermula dengan solat taubat. Satu langkah untuk kita reset diri, bersihkan jiwa. Diikuti dengan solat tahajud, di mana kita luahkan rasa syukur dan eratkan lagi hubungan kita dengan Tuhan. Lepas tu, solat hajat, tempat kita letakkan semua harapan dan impian kita padanya. Dan untuk menutup malam, solat witir. Setiap langkah ni sebenarnya satu perjalanan rohani yang lengkap untuk malam tu. Baik, dari ketenangan ibadah malam, kita beralih pula kepada amalan yang akan menjaga hati kita sepanjang hari. Apa dia? Zikir harian. Inilah amalan yang memastikan lidah dan hati kita sentiasa basah dengan mengingati Tuhan, tak kira apa pun yang kita buat. Jadual ni ada gariskan zikir-zikir khusus supaya hati kita sentiasa terhubung. Cuba kita tengok jadual ni. Nampak tak? Ada istighfar dan selawat Jibril yang kita boleh buat seberapa banyak yang kita mampu. Tapi yang menariknya, ada yang lebih spesifik. Ya Syakur, nama Tuhan yang Maha Menghargai, diulang 1000 kali. Kenapa? Untuk semai rasa syukur yang mendalam dalam diri kita. Dan Ya Bari, Sang Pencipta, diulang 40 kali. Mungkin untuk kita renung kehebatan ciptaannya. Best kan? Gabungan amalan yang fleksibel dan yang berfokus. Okey, lepas kita dah siram hati kita dengan zikir, sekarang tiba masanya untuk kita beri nutrisi pada minda dan jiwa kita dengan kata-kata Tuhan, Al-Quran. Komponen ketiga ni adalah tentang membina hubungan setiap hari dengan manual hidup kita ni. Satu komitmen yang menjanjikan ketenangan dan panduan yang tak ternilai. Satu juzuk setiap hari. Mungkin pada mulanya nampak macam satu komitmen yang besar kan? Tapi cuba bayangkan hasilnya. Dalam sebulan, kita dah boleh khatam keseluruhan Al-Quran. Kita macam sedang menyelam dalam lautan hikmah. Amalan harian ni bukan sahaja membina disiplin, tapi ia wujudkan satu sambungan yang kuat dan berterusan dengan mesej dari Tuhan. Setiap hari ada je benda baru yang kita akan belajar. Dan sekarang kita dah sampai ke kemuncak rohani untuk minggu tersebut. Jadual ni bukan setakat amalan harian tau. Ia juga ada satu amalan mingguan yang istimewa. Satu waktu khas untuk kita recharge balik semangat kita untuk hadapi minggu yang seterusnya. 12 rakaat solat duha dibuat sekali seminggu. Solat ni yang kita buat pada waktu pagi memang terkenal sebagai solat kesyukuran dan pembuka pintu rezeki. Bila kita amalkan setiap minggu, ia seolah-olah kita memulakan minggu kita dengan rasa syukur dan niat yang positif. Ia menetapkan mood yang baik untuk hari-hari yang mendatang. Jadi, apa kesimpulannya? Jadual ni sebenarnya menawarkan satu pendekatan yang sangat menyeluruh untuk ibadah kita. Ia menyuburkan jiwa kita pada waktu malam, menjaga hati kita pada waktu siang, mencerahkan akal dengan Al-Quran dan recharge semangat kita setiap minggu. Ia adalah satu kerangka kerja yang lengkap untuk kehidupan yang berpusatkan Tuhan. Dan sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni untuk direnungkan. Daripada semua amalan yang kita dah bincangkan tadi, yang mana satu yang paling bercakap dengan hati anda? Adakah ketenangan solat malam? Atau mungkin irama zikir yang menenangkan, hikmah dari Al-Quran, ataupun keberkatan amalan mingguan?
Fikir-fikirkanlah. Dan mana tahu, mungkin anda boleh cuba masukkan satu alimen kecil ke dalam rutin harian anda. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama.